AIS. Mari kita dengar pandangan Akar Umbi Bersatu isu peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin. Saya berpandangan bahawa bila dia telah menyatakan hasrat untuk peletakan jawatan, saya rasa kita semua terima dengan hati terbuka. Dan saya gembira sebab Tan Sri gentle kan. Kita positif lah kepada usul peletakan jawatan dia tu, sebab kita pun nak tengok lah hala tuju presiden baru dan juga kepimpinan baru akan datang ni. Ada ura-ura kata Muhyiddin nak tarik balik peletakan jawatannya. Mari kita dengar apa kata Akar Umbi Bersatu. Ada ura-ura mengatakan bahawa Tan Sri nak menarik balik peletakan jawatan. Saya rasa saya tak setuju. Akar Umbi tak setuju bahawa ini merupakan satu tindakan yang tak baik, yang tak betul. Saya rasa kita perlu firm kepada keputusan kita. Once kita cakap letak jawatan, jadi kita kena stand by our words. Kita perlu letak jawatan. Ini sesuatu yang sebenarnya agak memalukan lah. Seolah-olah macam kita ni tak ada integriti. Seorang yang bernama besar macam Tan Sri meletakkan satu jawatan Perikatan Nasional ni bukan satu perkara yang boleh kita perolok-olok kan. Dah kata nak letak jawatan tu, letak je lah. Ini dari segi integriti dan maruah. Dah letak jawatan, tak boleh lah nak patah balik. Dah letak tu, letak lah. Ini pula harapan mereka untuk masa depan Perikatan Nasional. Kita pun memandang ke depan. So, dalam arti kata lain, kita pun kalau boleh nak lihat apa masa depan gabungan PN ni dalam satu skala yang sesuai dengan generasi yang sekarang. Sebenarnya saya mengucapkan banyak syukur atas apa yang berlaku ini setelah kemelut peletakan jawatan beramai-ramai. Sebenarnya memalukan sendiri. Saya sebagai ahli parti, Allah Akbar, saya tak tahu nak cakap apa, macam mana saya nak terangkan kepada ahli saya apa yang telah berlaku dekat PN ni. Betul-betul rahmat. Sebenarnya bagi kami rahmat, dan kami tak sabar-sabar nak menunggu atas pengurusi yang baru, dan kami harapkan pengurusi baru ini membawa satu idea baru, bersifat amanah dan lebih berwawasan daripada apa yang telah ada sebelum ni dengan Tan Sri Muhyiddin yang banyak kes yang terlibat dengan menantunya, dengan dirinya sendiri. Dan saya sebagai ahli satu tak sabar nak tunggu pengurusi yang baru. Itu je. Jangan lupa share, like dan subscribe politico.my.